Assalamualaikum dan selamat malam 28 Ramadan guys. So, kembali lagi ke YouTube channel saya. Gigi Rangap saya pakai itu. Itulah saya, Daus Sempoy. Hai guys. Malam 28 dah puasa kita guys. So, kami akan mula aktiviti yang jarang di pola orang, yaitu aktiviti para tak normal di tempat kerja saya. Okay guys. So, kami akan tunjukkan jelah sekilas tempat tu. Aish. Kami akan buat rondaan di sekitar tempat kerja kami tu, supaya ni tahu ada sesuatu yang kami si nampak, kita boleh nampak dalam video tu. Let's go guys. Let's go layan. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan buat video para tak normal malam tu guys. So, kita akan berjalan mengelilingi kawasan-kawasan tempat kami kerja tu. Negara kita tu besar-besar pokoknya guys. Besar-besar guys. Kami akan tunjukkan tempat tu supaya kita boleh lihat sama-sama negara kita guys. Jom kita pergi ke checkpoint pertama untuk rondaan tu. Okay guys. Tu adalah store tempat tukang kebun berehat. Kenapa pintunya si bertutup? Wah. Seram tu. Sebenarnya kami mula video tu pun ada rasa seram sikit lah. Tapi untuk memula konten tu kami harus berjalan limpun dengan kita. Tu adalah tempat labi-labi. Dalamnya ada labi-labi. Kami sempat tunjukkan labi-labi dalamnya. Sebab apa? Sebab berat zinc yang mau diangkat. Enjin nampak. Jadi, tinggal kita. Sebelum tu, kawasan tu adalah macam mini zoo lah di rumah tu. Tu adalah kolam pertama. Kolam pertama. Yang kolam pertama guys. Okay. Jom kita pergi ke tempat kedua. Dah guys. Tu adalah tempat macam ayam kah? Tu dulu adalah tempat kucing hutannya. Kedai citah ya. Ya dah meninggal lah kucing hutannya. Semua binatang dalam tu dah meninggal lah. Termasuk tuan rumahnya Dimpun. Okay. Kita berjalan menerusi checkpoint yang kedua. Kawasannya agak gelap sikit. Sebab lampunya kurang situ. Tu adalah tempat yang kedua. Okay guys. Tu adalah kebunnya. Banyaklah buah situ. Tu adalah kebun-kebunnya. Kita akan buat. Kita melihat. Kawasan situ pergi ke jamban ada terang sikit lah. Untuk konten kali itu kami akan buat video macam tu je lah. Itu adalah pokok yang paling besar situ. Kita mau nangga dekat kah? Kita orang kah? Kita akan tunjukkan pokok yang paling besar situ. Tinggi you. Nang tinggi. Ya nang tinggi. Yang kita tingginya. So, di hujung nun adalah pintu belakang. Di hujung. Itu adalah rumahnya, keadaan rumahnya. Itu adalah kolam. Kolam tu ada kisah guys. Ada kisah. Tapi kami akan menceritakan kisah ya lah. Sebab ya privasi tuan punya rumah.
Kami situ dah rasa seram dah tu guys. Dah mula rasa seram. Saya tahu lah kenapa, tapi kami akan cuba rakamkan. Kena lampu ya, boleh kelip-kelip pula dah, ya Allah. Aduh. Hai. Subhanallah. Tu kawasan tandas. Esok ada terang sikit lah. Tu kawasan belakangnya. Kami tu dulu belum ada spotlight, memang gelap lah situ. Disebabkan ada permintaan dari kami orang security. Jadi terang dah. Nah. Situ pokok-pokok situ semua besar. Jadi bila angin kuat, memang takut juga lah mau berjalan. Takut kena ampas pokok. Kita akan pergi ke kawasan dapurnya pula. Tu adalah kebun yang ketiga. Tempat sayur-sayur. Tu ada cabai. Ada cabai guys. Ada cabai. Ada cabai. Banyak nyamuk guys. Tadi je ada seram sikit kan. Kolam tadi guys. Tahu lah. Puncanya. Tu adalah store. Tu adalah dapur. Kawasan dapurnya. Tu belakangnya. Kita tunjukkan kita. Tu adalah store. Store asyik dipakai lah. Kepala letak barang itu. Barang lah tu. Lampu dah dibuat dia tu semua. Okay guys. Kita pergi ke tu adalah rumah sarang burung. Dulu tu adalah rumah anaknya. Tapi kita dah tiba sarang burung. Ada rumah atasnya. Keadaan rumah tu adalah 3 tingkat guys. Tahu. Kami jalan-jalan tu untuk buat rondaan di sekitar tempat kerja kami. Jadi sambil ya kita akan buat aktiviti para tak normal. Betul-betul para tak normal tu guys. Betul-betul para tak normal. Dan kita sampai checkpoint yang kita akhir. Checkpoint terakhir ya adalah sarang burung tu lah. Rumah sarang burung tu. Orang Walid. Allah. Ya, kita pun selesai membuat aktiviti para tak normal kita guys. Keadaan di rumah tu macam tu lahnya. Lampu atasnya berkelip-kelip guys. Nak tunjukkan kita lah. Kena lampu atasnya berkelip-kelip. Oh, menyeramkan guys. Menyeramkan. Kita mau langgar kah? Okay guys. Okay guys, sampai siajak lah konten kita kali tu untuk konten para tak normal yang pertama kalinya. Bagi untuk salah silap kami untuk konten kali tu, kami minta maaf lah. And semua kekurangannya harap kita orang dapat terima. Dan bagilah cadangan yang lebih bagus untuk konten kali kedua kelak. Untuk bersih para tak normal. Let's go guys. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Jadi kalau anggap itu siapa? Itulah saya, Daus Sempoy.